Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, kali ni aku nak share tentang update PC. So, dalam ni RTX 3070. So, aku baru beli satu grafik card baru, RTX 3070 Ti. So, nak tahu apa dalam ni? Kita unboxing. Okay, dah lalang aku nak tukar yang graphic card. So, aku nak cleaning lah aku punya CPU kesayangan. So, inilah CPU nya. Aku buat kerja dah 24 jam on. Aku tak buat kerja, aku tak main game, dia akan untuk mining. So, ini card yang lama, RTX 3070. So, card ni aku akan masukkan ke rig untuk mining lah. So, graphic card yang baru aku akan masukkan kat sini. Okay, jom. Aku nak cleaning dulu, bersih-bersihkan dulu. Okay, power supply ni tak cukup Power supply yang pakai sekarang 700 watt. So aku terpaksa ganti minimum 850 watt. So sekarang ni ada satu rig ni memang aku tak pakai. Ada lebih satu. So yang ini 850 watt. Okay, ngam-ngam. So power supply ni aku akan masukkan ganti kat aku punya PC lah. Jom. Dah dekat setengah jam aku tenung kabel ni. Macam mana lah nak buat kabel management ni? Ini kabel pendek. Nak lekat kat sini. Ini water cooler CPU. Aduh, macam mana nak gajikan ni? Alright, siap juga akhirnya setelah 2 jam. So, kabel management kat belakang pun aku dah buat. Tapi aku tak tunjuk lah. Aku dah lambat sangat dah masa. So, lepas ni lagi aku akan turn on. Aku tak balik kat situ. So, nanti kita tengok lah macam mana perginya Asus ROG Strix 3070 Ti. Okay, dah berjaya masuk dekat rak ni. Oh, susah berat. Susah dan berat. Ni first time casing berat nak mampus macam ni. Okay, jom kita try on. Okay, sekarang ni aku pakai watt meter. Wah, pasang-pasang dah turun 80 Pahal. Oh, dia terus on. Tapi nampaknya kipas kat bawah tak hidup. Kipas tak hidup. CPU fan error. Oh, okay, aku kena check balik. CPU fan error. Okay. Setelah hampir dekat 1 jam aku cari puncanya, rupa-rupanya ada satu kabel yang aku tak pasang. So, apa kabelnya? Ini dia kabel ni. Nampak ni? Ni. SATA power. Dua power ni tak hidup. So, bila tak pasang kabel ni, kabel SATA power ni, bila dua box ni tak hidup, maksudnya kipas-kipas depan ni tak berfungsi. Okay, aku try pasang tengok. Okay geng, dah hidup. Aduh, dah hidup. Tapi belakang ni aku belum tutup lagi. Aku belum gambar lagi. Tengok dulu di detect kat ni. Tengok, cantik tak? Oh, tengok tu. Oh, lining ROG Strix. Hey. Nak mampus. Ni biasa lah ni. Okay, sambil tunggu dia loading, aku nak ni lah kemas dulu. So,
Rasanya inilah benda yang paling mahal aku pernah beli. So sekejap lagi aku nak register warranty dan aku akan terus sambung buat kerja lah. Okay. Okay, Alhamdulillah settle settle dan retake aku semua. So CPU pun dah running dengan cemerlang. Dah tak ada apa lagi lah kot. So aku akan tweak. Kalau aku tak mining, aku akan buat kerja. Aku akan main game. Bila aku tak buat kerja, tak main game, CPU ni aku akan run untuk mining. So aku minus dan aku juga gamers. So kepada gamer-gamers tu, pada aku lah, jangan nak tipu lah yang korang tak mining. Aku dah beberapa kali terkena beli graphic card dengan gaming, dengan gamers, padahal dalam masa yang sama dia bawa macam juga. Tak main game, dia orang mining. Itu semua boleh check boleh check, tak boleh nak tipu punya. So tak payah nak blame siapa-siapa. Gamers tak payah nak blame minus, minus tak payah nak blame gamers. Dua-dua sama je 2/5. So masing-masing cik makan, masing-masing fun. Okay, itu je lah pada pendapat aku. Okay, sampai sini video kali ni. Okay, peace yo.